الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu pengumuman berkenaan dengan satu majlis jamuan dana pengurusan di Surau Gua Tengah, Kuala Besut. Jamuan dana pengurusan di Surau Gua Tengah, Kuala Besut, 1 November esok. Jadi siapa yang berkelapangan bolehlah hadir ke Surau Gua Tengah, Kuala Besut esok untuk kita makan sambil berderma, insya-Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله
usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khutbah Jumaat hari ini bertajuk hati-hati dengan bahaya skamer. Sidang Jumaat yang berbahagia, dalam dunia hari ini jenayah keuangan atau skamer menjadi ancaman yang kian membimbangkan. Jenayah ini tidak mengenal siapa pun sebagai mangsa. Oleh itu, kewaspadaan dan penilaian yang bijaksana amatlah penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Ayat ini mengajak kita untuk berhati-hati, bijaksana, bertanggungjawab dalam menerima dan menyebarkan informasi serta memastikan kebenarannya untuk menghindari mudarat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, keinginan untuk cepat kaya seringkali mengaburi kewarasan kita. Berdasarkan statistik yang direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), negara telah mencatatkan lebih 35,000 kes penipuan yang melibatkan jenayah keuangan pada tahun 2024 dan mengakibatkan kerugian sehingga RM1.6 bilion. Hal ini sangat membimbangkan, terutama dengan peningkatan jumlah kes dan kerugian terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada zaman yang serba moden ini, kemajuan teknologi digital dilihat banyak memberikan manfaat jika digunakan dengan baik dan betul. Tetapi ia juga membuka ruang kepada jenayah penipuan cyber yang dijalankan oleh skamer. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti AI, Artificial Intelligence, untuk menyamar sebagai pihak berkuasa atau individu berpengaruh termasuk tokoh ilmuwan dan agama, bertujuan menipu mangsa agar percaya dan akhirnya terjerumus sehingga sanggup memberikan maklumat peribadi dan data perbankan secara sedar atau tanpa sedar. Modus operandi ini sering berubah-ubah bagi tujuan mengelak dari dihidu oleh pihak penguasa undang-undang, faktor masyarakat yang terdesak atau ingin mencari pendapatan lebih juga menjadikan mereka sasaran penjenayah cyber ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini mimbar ingin berpesan dan mengingatkan kepada kita semua agar mengambil langkah berikut sebagai pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, teladani sifat fatanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja cerdas dalam ilmu, tetapi juga bijak dalam bertindak, berhati-hati dalam menerima maklumat dan tidak mudah diperdaya. Baginda mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, lebih-lebih lagi dalam situasi yang boleh memberikan kesan kepada diri sendiri dan orang lain. Janganlah kita mudah terpengaruh dengan tawaran yang nampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Sebaliknya, kita harus memastikan kesahihan setiap maklumat sebelum bertindak. Kedua, sentiasa bertindak secara rasional. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan." Maksudnya, sifat berhati-hati itu daripada Allah dan sifat gopoh itu daripada syaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersabar dan berfikir dengan teliti sebelum melakukan sebarang tindakan. Skamer masa kini menggunakan pelbagai medium seperti panggilan telefon, email, promosi dalaman media sosial dan aplikasi perbankan untuk mengelirukan mangsa. Keadaan ini
sering menyebabkan mangsa cepat panik dan takut, membuatkan kita mudah terpedaya dan menyerahkan maklumat perbankan atau memindahkan wang tanpa berfikir panjang. Justru, mimbar ingin mengingatkan sidang Jumaat agar sentiasa berhati-hati bagi mengelakkan diri kita dari membuat keputusan secara tergesa-gesa, terutamanya jika melibatkan maklumat perbankan peribadi atau pemindahan wang. Bagi pengguna telefon pintar, elakkan menekan sebarang pautan yang diterima daripada pihak yang tidak dikenali atau memuat turun aplikasi yang meragukan. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Dalam konteks kehidupan kita di era digital ini, nasihat sangatlah penting. Lebih-lebih lagi dengan adanya ancaman penipuan cyber yang semakin berleluasa. Sebagai anggota komuniti, kita mempunyai tanggungjawab untuk saling mengingatkan dan melindungi di antara satu sama lain daripada bahaya penipuan cyber. Anak-anak juga perlu aktif memberikan bimbingan dan penjelasan yang jelas agar dapat membantu orang tua kita mengelakkan diri dari terjebak dalam situasi yang merugikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagi membantu orang awam yang menjadi mangsa penipuan keuangan, Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC melalui talian 997 yang beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam berfungsi sebagai pusat operasi untuk menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan keuangan dalam talian. Sebagai penutup, marilah kita sentiasa memohon kepada Allah agar diberi perlindungan daripada segala tipu dan daya, diberikan kekuatan untuk menolak godaan untuk cepat kaya dengan jalan yang salah dan tidak diberkati, serta diberikan petunjuk untuk selalu berhati-hati dan bersifat amanah dalam setiap tindakan kita. Janganlah juga kita terlibat dengan aktiviti scammer, sama ada sebagai promoter, keledai akaun dan sebagainya. Ini kerana pekerjaan sedemikian tidak berkat dan memberi mudarat pada diri, keluarga dan masyarakat seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah setiap gerak-geri dan tutur kata, setiap tindakan yang dilakukan dan setiap perkataan yang diucapkan pasti akan dicatat oleh malaikat. Sesungguhnya setiap manusia akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat nanti,
Dan ketika itu, setiap yang tercatat dalam buku amalan tidak dapat diubah dan tidak dapat dipindah lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat serta keampunannya dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam suratul Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله Sultan Mizan Zainal Abidin. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat dan wakaf melalui Maidam. Limpahkanlah rezeki yang melimpah ruah. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jadikanlah ianya sebagai sebab untuk mendapat keredaan dan syurga-Mu. Gantikanlah untuk mereka dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menentang kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله
إله إلا الله. Jemaah sekalian, sila penuhkan saf, betulkan saf dan rapat-rapatkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قل الحمد لله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل يكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحانك سبحان الله سبحان
الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا الله وأنت علينا قادر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله dengan kebesaran dan kemuliaan hari kemarin ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami ampunilah dosa kedua bapa kami ampunilah dosa guru-guru kami ampunilah dosa datuk nenek moyang kami ampunilah dosa seluruh kaum keluarga kaum kerabat zuriat keturunan kami ya Allah ya Tuhan kami kau permudahkanlah segala urusan kami